FIFA secara rasmi telah membebaskan 7 pemain warisan daripada larangan FIFA. Penyokong pasukan kebangsaan Vietnam dan Indonesia segera memfailkan bantahan keras kepada Mahkamah Timbang Tara Sukan, CAS. Kenyataan terkini oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, berhubung kes 7 pemain warisan Harimau Malaya mencuri tumpuan. Harimau Malaya telah mengharungi beberapa perlawanan tanpa sentuhan 7 pemain warisan negara yang mengalami penggantungan oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa, FIFA. Menerusi satu kenyataan media pada Isnin, 26 Januari 2025, FAM yang sebelum ini telah memutuskan untuk membawa kes ke Mahkamah Timbang Tara Sukan, CAS, telah memberikan khabar positif. Hal ini selepas penggantungan bagi 7 pemain ini telah ditangguhkan buat sementara waktu sehingga siasatan yang dijalankan oleh CAS selesai. Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, ingin memaklumkan bahawa Mahkamah Timbang Tara Sukan Court of Arbitration for Sport, CAS, telah membenarkan permohonan penangguhan pelaksanaan, stay of execution, yang dikemukakan oleh 7 pemain pasukan kebangsaan iaitu Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Emmanuel Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmeiro, John Irazabal dan Hector Hevel. Keputusan ini bermakna hukuman penggantungan selama 12 bulan daripada semua aktiviti bola sepak yang dikenakan oleh FIFA terhadap 7 pemain Harimau Malaya tersebut ditangguhkan buat sementara waktu. 7 pemain ini dibenarkan untuk meneruskan karier serta menyertai sebarang aktiviti berkaitan bola sepak sehingga keputusan Muktamad Rayuan di CAS dibuat, ujar kenyataan FAM. Situasi ini sekaligus menyaksikan 7 pemain ini dijangka bakal kembali beraksi bersama kelab masing-masing sehingga keputusan akhir dibuat. Memandangkan keputusan rasmi daripada Mahkamah Timbang Tara Sukan, CAS, ramai peminat pasukan kebangsaan Vietnam dan Indonesia akan membantah keras kepada FIFA. Ini kerana prestasi pasukan kebangsaan Vietnam telah menjejaskan kelayakan mereka ke Piala Asia 2027.